Semalam, gambar muka hadapan akhbar Xinqiu Daily memaparkan bendera Malaysia yang diletakkan bersebelahan bendera China bersempena lawatan Presiden Xi Jinping ke Malaysia. Namun, gambar bendera Malaysia cacat apabila tidak ada simbol bulan sabit pada jalur gemilang. Ini mengundang pelbagai kritikan dari masyarakat. Ahli akademik Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Berikan mendakwa tindakan akhbar Xinqiu Daily itu memaparkan bendera tanpa simbol bulan sabit di muka hadapan surat khabarnya semalam merupakan satu tindakan pengkhianatan dan penderhakaan kepada raja dan negara. Katanya, ini adalah tanda pengkhianat dan derhaka kepada raja dan negara. Tidak ada gunanya kekalkan surat khabar dan kewartawanan Cina di Malaysia. Apakah ini hasutan? Siapa yang menghasut? Profesor Murad turut mempersoalkan kenapa tidak ada kesilapan pada bendera Cina. Permohonan maaf tidak boleh diterima, tambah beliau.